Soalan pertama. Pada tahun 2022, SIBF berada di mana? SACC Mall. MBSA Convention Center. Betul. Itu first time aku. Soalan kedua. Apakah tema Soalan kedua. Apakah tema SIBF pada tahun ini? Allah. Mana? Jawapan dia menghubungkan hati dan minda. Menghubungkan hati dan minda. Soalan ketiga. Berikan 3 negara yang ada dalam senarai fellowship untuk SIBF tahun ni. India, China, Korea. Betul. Soalan seterusnya. Apakah HQ bagi PIPAS? Perpustakaan Toraja Uda Shah Alam. Betul. Soalan seterusnya. Apakah maksud YGIA? Yusof Gajah Illustration Award. Betul. Yes. Soalan seterusnya. Siapakah yang melancarkan SIBF tahun 2025? A. Menteri Besar Selangor, B. Putera Negeri Selangor, C. Sultan Selangor dan D. Ahli Parlimen Shah Alam. Selangor. Sultan Selangor, betul. Soalan terakhir. Selangor Darul apa? Darul Ihsan. Betul. Okey, terima kasih.